Dia orang ada satu sistem baru dekat ni member aku yang kerja dekat Work ethic ni. warehouse punya kan. Dia ada time off. Time off ni kau call HR kau, saya tak nak datang, saya rasa stres. Boleh Aku baru tahu. Boleh Tak nak. Dengar apa? Jepun ke? Saya stres. Dia tak potong cuti, tak potong AL. Tapi dia ada berapa jam yang kita boleh tu. Terkejut kan? Uish. Terkejut kan? Aku nak. Aku stres. Tak datang. Aku kalau aku lah, aku tak nak time off pun, aku nak flexible time je. Maksudnya boleh masuk lambat sikit kerja. Faham. Sebab kita kalau kerja dalam bidang kreatif, pagi memang out. Tak ada cerita lah, pagi memang out. Ya, sebab banyak buat kerja malam. Tambah lagi nak mandi apa semua, aku paling faham dia tu. Tapi bila aku dengar pasal time off ni, Itu kerja tu. aku tanya, kita orang lepak-lepak minum kopi semalam, aku nak pitching dia pasal bisnes lah sikit. Lepas tu dia cakap, kau tahu tak, budak-budak sekarang kan, kalau rasa tak nak kerja bergaduh kat office ke apa semua, time off lah. Nanti petang saya masuk. Aku macam, time off ni AL ke?